3 selapan pemilik restoran buat pilih architect renovation. Kalau anda ada nak buka restoran baru, elakkan 3 kesilapan ini yang membolehkan oleh anda lewat buka berbulan-bulan. Ramai pemilik restoran fokus pada harga, tapi projek yang berjaya biasanya ditentukan oleh perancangan dan pelaksanaan yang betul. Tip pertama, jangan pilih kontraktor yang murah. Murah makna quotation belum tentu murah untuk projek sulhanan. Delay sebulan lebih mahal daripada jimat RM20,000 di awal. Tips kedua, jangan tanya harga dahulu. Tanya siapa yang urus site. Tanya berapa banyak tim yang mereka ada. Tanya sama ada mereka boleh buat capai timeline. Dan last tip ketiga, jangan urus terlalu banyak kontraktor. Ramai vendor terlibat dalam lagi tinggi risiko. Salah komunikasi projek terkendala. Lebih mudah bila satu pihak boleh uruskan semuanya. Jika anda sedang mencari restoran untuk tahun-tahun ini, follow hukum untuk banyak tips renovation dan expensive franchise.